A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Allah, sebut olehmu wahai Muhammad ketika berfirman Allah kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Hari akhirat esok Allah tanya kepada Nabi Isa kerana nak mengeji akan orang-orang Nasara yang mengambil akan Isa dan mak dia buat Tuhan. Tujuan Allah tanya Nabi Isa ni pasal apa? Pasal nak cambek kepada orang-orang Nasrani yang mereka ni kata Isa dengan mak dia ni salah daripada tiga Tuhan, yang ni dua daripada Tuhan yang tiga tu. So Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Isa di depan semua pada hari akhirat esok, adakah dengan suruh engkau wahai Isa supaya sembah engkau dan mak engkau? Tuhan nak tanya yang tu. Firman Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau yang suruh manusia ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, ambil olehmu akan daku dan ibu aku untuk disembah buat Tuhan selain Allah.